Dan kita tengok di Kemaman, chess move daripada PAS meletakkan Dr. Samsuri di Parlimen. Itu bukan kerana nak menang pilihan raya kecil Kemaman, itu adalah chess move nak letakkan calon Perdana Menteri daripada PAS. Nak tunjuk kepada Malaysia, inilah Dr. Samsuri. Kalau katakan bukan PMX, siapakah agaknya yang layak menjadi Perdana Menteri? tak mustahil Sanusi. Ya, tak mustahil Sanusi juga, sebab bagi saya dia punya public persona dengan persona sebenarnya sangat berbeza. Dan waktu saya interview dia dalam KS, saya nampak bahawa dia sebenarnya boleh jadi seorang yang thoughtful, yang measured, tetapi dia ada persona public lah. Dan persona tu ada sebab dia. Of course. Politically. Sebab dia ada market dekat Kedah. Dia macam tu. Dia pandai, dia ada market dekat Kedah. Tapi saya rasa dalam mesyuarat, saya pernah ada dalam mesyuarat dengan dia waktu dia menteri besar, saya menteri. Persona dia dalam mesyuarat bukan macam tu, bukan pelak macam tu. He's proper. He's proper. So outlier macam Sanusi ataupun orang yang sekarang ni dah keluar, contohnya